Assalamualaikum semua. Bersambung lagi di vlog Zoo Johor part 2 bahagian akhir. Seterusnya kami jalan-jalan lagi ke area belakang pula untuk melihat lembu dan juga rusa. Banyaknya. Lembu. Besarnya lembu ni. Tu duduk bawah pokok tu ramai-ramai. Yelah dia panas. Dia duduk dalam lumpur lah nak sejukkan badan. Subhanallah, dekat sini lembu dia tak berapa banyak sangat, tapi rusa dia banyak sangat. Rusa sambar. Sambil-sambil tengok rusa meragut rumput tu, kami snap gambar juga untuk dibuat kenangan. Melawat lembu dan rusa dekat sini ni memang kena cepat-cepat, sebab kejap lagi kalau dah panas terik, memang agak berpeluh juga kami semua dekat sini. Dia gerak. Turun sikit tu. Hai. Tengoklah kat atas ni. Ya, ada mandi. Kepala je tak nampak ni. Tu. Hai. Oh, dia jilat. Dia jilat air tu. Hai lagi anak. Hai. Okay dah, jom, bye-bye. Bye-bye. Jom. Kemudian kami berpatah balik, berjalan semula ke arah datang tadi. Ada air.
Okey, ketika kami berpatah balik untuk check out dari zoo ni, kebetulan waktu tu ada diletakkan burung-burung dekat sekitar di tempat awal-awal kami berjalan tadi. Jadi kami singgahlah sekejap dekat sini untuk tengok burung-burung. Kak Long pegang Kak Long tu, pegang. Boleh tak? Boleh dekat Kak Iba. Jangan satu lagi ulang ni. Pasal di tengah. Oh ya Allah, dia marah. Oh, dia marah. Kakak Satu, dua. Selain burung-burung, ada juga diletakkan beberapa spesies ular. Jangan sentuh bahaya. Untuk tontonan dan untuk dilihat oleh para pengunjung yang datang. Kacik suka Kacik. Jom pegang dengan tu. Kebetulan ada juga maskot harimau. Apa lagi? Kak Cik sukalah dapat jumpa dengan maskot harimau. Dia peluk harimau Kak Cik.
Selepas itu, kami juga tidak melepaskan peluang untuk bergambar bersama dengan maskot harimau. Bolehlah untuk buat kenang-kenangan. Bye-bye. Jangan pukul kacik. Dah, bye-bye. Salam. Salam. Okey dah. Selepas itu, kami pun bergerak ke kaunter untuk check out dari Zoo Johor. Itu sajalah sedikit rakaman kenangan kami jalan-jalan di Zoo Johor. Sempat lagi tu pergi jenguk-jenguk sekejap burung-burung dekat dalam sangkar tu. Tadi tu ada sebelah pula Baba. Sebelah. Ya makan. Biasa ini baru masuk. Okey, dah jom. Dia pergi tempat tu. Jom. Okey, selesai urusan check out dari Zoo Johor. Kami pun bergerak dan berjalan perlahan-lahan bapak kereta tu kacik. tempat parking kereta. Segala kenangan kami dekat Zoo Johor akan sentiasa kami kenang dan ingati sampai bila-bila. Lebih-lebih lagi memberi impak yang positif kepada anak-anak. Anak-anak yang penat berjalan sepanjang kami melawat Zoo Johor tadi, masuk je kereta semuanya dah tertidur kepenatan. Okey, sekian saja perkongsian kami untuk kenangan kami jalan-jalan di Zoo Johor. InsyaAllah jumpa lagi di perkongsian yang lain pula. Wassalam, bye.